Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah guru pembimbing bagi sekumpulan pelajar yang menjalankan inovasi menghasilkan sabun scrub menggunakan kulit telur. Nama saya Puan Nazuha binti Abu Seman. Projek ini dinamakan Scrubify. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Inovasi Hijau ingin memperkenalkan inovasi kami yang bertajuk Sabun Kulit Telur Mesra Alam. Projek ini bertujuan untuk menghasilkan sabun semula jadi dengan menggunakan kulit telur dan bahan buangan dapur yang sering dianggap tidak berguna. Melalui inovasi ini, kami ingin menyumbang kepada amalan kelestarian alam sekitar dan gaya hidup sihat. Penerangan bagi projek ini adalah projek ini menggunakan kulit telur, minyak masak terpakai, natrium hidroksida dan air biasa. Langkah yang pertama ialah mengeringkan kulit telur dan menukarkannya kepada serbuk halus dengan menumbuk menggunakan lesung batu. Langkah yang kedua ialah larutan natrium hidroksida disediakan dengan mencampurkan 65 gram natrium hidroksida ke dalam 150 ml air. Langkah yang ketiga ialah minyak masak terpakai dipanaskan sedikit dan kemudian dicampurkan dengan larutan natrium hidroksida. Langkah yang keempat ialah serbuk kulit telur dimasukkan ke dalam campuran diikuti dengan pewangi semula jadi seperti minyak lavender. Langkah yang terakhir ialah campuran sabun ini dituangkan ke dalam acuan dan dibiarkan mengeras selama 2 hari sebelum menjalani proses curing selama 3 ke 4 minggu. Sabun kulit telur ini mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana ia menggunakan kos bahan yang rendah, boleh dihasilkan secara kecil-kecilan, mempunyai pasaran dalam kalangan pengguna yang mementingkan produk organik dalam dan mesra alam. Sabun ini boleh dijual sebagai produk tempatan buatan pelajar atau dijadikan cendera hati dalam program sekolah dan komuniti. Kami menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan SDG. Yang pertama, SDG 12, pengeluaran dan penggunaan bertanggungjawab kerana kami menggunakan semula sisa dapur. Yang kedua, SDG 3, kesihatan dan kesejahteraan baik, menyediakan sabun yang lebih selamat kepada pengguna. Yang ketiga, SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim dengan mengurangkan pencemaran dan penggunaan bahan kimia. Proses ini melalui 6 fasa engineering design proses iaitu ADP. Yang pertama, kami telah kenal pasti masalah sisa kulit telur dan sabun kimia di pasaran. Yang kedua, kami fikirkan idea menggunakan kulit telur sebagai bahan utama sabun. Yang ketiga, kami menyusun langkah dengan mencari nisbah bahan dan menyediakan peralatan. Yang keempat, kami menghasilkan sabun menggunakan bahan kita semula secara eksperimen. Yang kelima, kami menguji tekstur, bau dan kesan sabun terhadap kulit. Yang keenam, kami menambah baik campuran dan bentuk acuan agar lebih baik. Kesimpulannya, inovasi ini bukan sahaja praktikal dan berimpak, malah memberi peluang kepada pelajar mencipta produk mesra alam dari bahan buangan. Terima kasih kerana menonton dan menyokong inovasi hijau kami.